ada orang tanya aku, macam mana kalau bateri kereta dah nak habis, lepas tu kita nak tahu dekat mana ada tempat charger yang kita boleh charge kereta balik. Kat sini aku tunjuk ada satu apps dekat dalam Proton eMAS 5 yang ada apps kita boleh cari tempat charger yang paling dekat dengan kita. Jom aku tunjuk. Okay, first sekali kita tekan dekat sini. Lepas tu kita boleh pilih dekat map ni. Tekan dekat map. Lepas tu kita tekan dekat ada logo itu macam tempat charger lah. So kita klik dekat sini, and dia akan bagi list antara tempat charger yang paling dekat dengan kita lah. Okay, katakanlah aku pilih G Hotel Geni. So map akan terus tunjuk direction lah. Ni kawasan dia. So dekat lah, senang. Kita boleh straight terus pergi dekat tempat charger. Menarik je kalau tengok map dia. Dekat sini dia ada tunjuk 3D punya bangunan lah. Ini bangunan Geni. Lepas tu ni kondo lah. Ada tunjuk untuk 3D punya site. So memang menarik lah dia punya map dia. Yang ni aku pilih nak pergi charge dekat Geni Hotel sebab dekat dengan Geni Plaza. Boleh tinggal dulu, so pergi jalan-jalan dalam Geni Plaza dan ambil balik kereta. Okay, tadi start charge pukul 3.30. Sekarang ni dah pukul 4.30. Dah full dah bateri. Tengok, dah 100%, 325. Terus charge tak sampai sejam lah, lebih kurang dalam 56 minit saja dah penuh. So senang kan kalau nak charge. Kalau bateri nak habis, kita boleh search lah tempat charging station yang berdekatan dengan kita, ataupun kita boleh set, kita boleh cari tempat yang kita nak pergi tu. Contoh kita nak pergi mall ke, kita nak pergi mana-mana, kat situ ada tempat charger, kita boleh terus search, boleh tekan, kita boleh straight terus pergi ke station tu untuk charge dan tinggal dulu lah. Tapi tinggal tu janganlah sampai penuh pun kita tak puasan. Kita kena monitor juga supaya bagi peluang dekat EV owner yang lain untuk charge. Itu saja.